Gempak tu orang ceras dalam My Town pun diorang boleh buat breakdance. Kalau korang tengah cari aktiviti weekend yang boleh dating, shopping dengan family, siap ada reward sekali, korang memang kena datang My Town sekarang. Apa pasal ni? Pasal kat My Town ni dia ada Move with My Town. Memang meriah gila sebab bukannya shopping je tapi macam-macam aktiviti lah. Okay, first kali dia ada Move the Look. Diorang akan buat mini fashion showcase lah daripada macam-macam brand macam Bata, Puma, Victor, banyak lagi. Itu yang ada dia main music, yang joget-joget tu. Itu fashion show tu. Kalau tengah cari idea outfit yang terbaru ataupun nak tengok collection terbaru, memang seronok lah layan kan. Boleh tengok depan mata lah orang styling macam mana. Selain tu seluruh My Town ni dia ada aktiviti macam QR code Han. Mula-mula kita scan QR pertama dekat customer service tu, lepas tu kena cari QR seterusnya ikut clue. Lepas tu kan bila dah complete tu boleh redeem voucher eksklusif RM5 e-cash. Ada lagi lah voucher-voucher lain. Kalau datang dengan anak, bila point tu dah cukup kat dalam apps dia orang tu kan, pergi Little Mover Workshop. Aktiviti ni tak payah-payah, dia pakai point je. So point ni jangan lupa download dia punya My Town KL app sebab dekat dalam app ni dia ada macam-macam reward yang boleh redeem. Move with My Town ni dia sampai 19 Julai je. So kalau korang plan nak ada aktiviti kan, boleh pergi dekat My Town Shopping Center, lepas tu bawa family pergi shopping, buat aktiviti. Jangan lupa claim reward sekali.